Al-Fatihah. Untuk Allahyarham Dharma Harun Ar-Rashid. Dharma Harun Ar-Rashid dilahirkan pada 25 Mac 1957 di Ipoh, Perak. Beliau ialah seorang pelakon, penyanyi, pengarah, penulis skrip dan penerbit yang sangat dihormati dalam dunia seni. Sejak tahun 1980, namanya menjadi sebutan kerana bakatnya yang kuat dan pembawaan watak yang hidup. Filem pertamanya ialah Adik Manja pada tahun 1980. Watak Cikgu Azmi menjadikan beliau semakin dikenali. Selepas itu, beliau muncul dalam filem Mama Oh Mama N, Sikit Punya Gila N, serta beberapa drama seperti Langit Petang N, Hari Ini Bukan Semalam dan Cinta Antara Benua. Beliau juga membintangi telefilem seperti Numero Uno 1995 dan telefilem terakhirnya pada tahun 2025 berjudul Ayah. Selain berlakon, Dharma pernah muncul sebagai artis jemputan dalam rancangan Warung Sepatu 2, menjadi penerbit untuk Deko Ibadah dan tetamu jemputan dalam Ruang Temu Siar. Dharma juga pernah merakam beberapa lagu yang dikenang ramai, antaranya Jika Kau Bermimpi Aku di Sisimu, Baru Kini Cinta Dipadu, Hanya di Kau, Malam Tak Berpanjangan. Di Festival Filem Malaysia, Dharma pernah dicalonkan 3 kali untuk pelakon lelaki terbaik melalui filem Adik Manja, Langit Petang Ang dan Kemedan Jaya. Walaupun tidak pernah menang, pencalonan itu membuktikan betapa kuatnya bakat beliau sebagai seorang pelakon. Pada 25 November 2025, Dharma Harun Ar-Rashid menghembuskan nafas terakhir pada usia 68 tahun di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Batu Caves. Pemergian beliau meninggalkan rasa sedih yang mendalam kepada keluarga, rakan-rakan dan peminat seni tanah air. Namun, karya, suara dan lakonannya akan terus hidup dalam ingatan semua. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah.